korang, kalau korang pernah tonton season 3 One Punch Man, mesti tahulah betapa kecewa gila dengan grafik, dengan animation season ni. Paling aku tak boleh terima episod 10. Bapak barang aku tengok. Paksa Yozomi Man tu patut dia jadi hero dengan aku lah, macho tau. End up macam apa tah. Tunggu bukan main lama lagi, 7 tahun. Tapi hasilnya yang kau dapat begitu. Mana tak Fraz aku ni, selaku peminat botak seorang ni, dengan geng S-Class hero lain. Sebabkan Fraz lah membuatkan semangat aku untuk hunting manga dia. Aku tahu manga One Punch Man still lagi ongoing, tapi perasaan membara kecewa dengan season 3 tu, aku tekad juga nak cari yang bahasa Melayu punya, at least sampai kat chapter last episode season 3, which is volume 28 kalau tak silap aku. First aku try lagi cari dekat Kinokuniya. Sini memang famous dengan banyak manga, tapi yang BM punya tak ada. Sebabkan manga ni direct daripada Jepun, kau tengoklah harga dia. Masya Allah, baik kau lupakan je lah. Rupanya susah juga nak cari yang Big M punya. Nak tak nak aku cuba juga alternatif lain, iaitu menyelam dekat group Facebook. And hasilnya aku dapat first batch volume 1 sampai 18 je. Yeay, sampai. Benda yang ditunggu lama sudah sampai. Okey, aku dah buka. So, dalam ni aku beli. Tada! Yes. Aku dapat 12. So, nak tengok satu-satu. One Punch Man. So nak susun macam mana ni Okey, macam ni. 1, 2, 23, 4, 5, Moment Rider. Nombor 6, Puri Puri Prisoner. So nombor 7 ni aku rasa ni sampai season 1 ni. Apa ni boros ni keluar ni. Ni bukan boros belanja, tapi dia boros kuasa. Kuasa dia power sangat. So nombor 8 aku rasa ni dia ni dah masuk season 2. Dia ada king ni. Nombor 8 ni season 2. Nombor 9. Okay, dah keluar dah awet-awet ni. Awet ni, kalau nak cerita awet ni, dia cabar siapa, si Saitama ni nak lawan. Kononnya nak masuk, dia macam tercabar lah. Sebab Saitama tiba dapat power, dapat ranking nombor 2 kelas B kan. Sebab dia kelas B nombor 1. So bila dia tahu Saitama dapat kelas B nombor ranking nombor 2, so dia pun jumpalah si Sama ni nak lawan konong-konong ni. Okay. Nombor 10 kakak dia. Nombor 10 kakak dia Tatsumaki. Ni awet gila lah dekat siapa ni, dekat One Punch Man. Nombor 11 Metal Bat. Metal Bat ni power dia biasa-biasa je bagi aku. Biasa-biasa je lah. Nombor 2 ini watak villain yang aku suka lah.
Garo. So ini season 2 Garo. Lepas tu Siriu nombor 3 13, sekarang ni 14. Gambar ke depan ni pun aku tahu dah apa dalam ni. Sebab season 1, season 2 memang aku dah biasa tengok kan. So di Watchdog Man, yes, ni Watchdog Man. Ini dia masih lagi power dia pun misteri lagi ni. Dia tak lawan secara direct lagi. So Watchdog Man nombor 15, orang tua ni abang kepada Silver Fang. 17 Zombie Man. Dan last kali aku dapat 18. Lagi sekali siapa ni, Garo version rambut merah ni. Rambut merah dia ni darah sebenarnya. Ni lepas dilawan siapa ni? Dia lawan Allah, lupa dah. Dia lawan Genos, yes. Okay. Then lepas tu aku tak jumpa dah orang jual One Punch Man bahasa Melayu. Sampailah ada seorang komen manga BM ni boleh cari dekat Animix. Google Animix ni ada beberapa cawangan. And kebetulan masa aku pergi ada kerja dekat KLCC itu, aku lanjut pergi kat Ceras, dekat Eco Mall Ceras. So kat sini aku jumpa volume 19 dengan volume 20. Lepas tu aku dikasih faham oleh seller yang One Punch Man BM ni version dia ada sampai 24 je. Maksudnya aku let lagi 2 volume lagi. So korang kalau ada sesiapa nak let go volume 21 dengan 22 atau tahulah mana jual, sila komen kat bawah, okey? Itu saja, jangan lupa subscribe channel aku ni sahabat. Bye.